Universiti Malaysia Kelantan UMK melakar satu lagi sejarah baharu apabila dinobatkan sebagai pusat keusahawanan terbaik menerusi Institut Keusahawanan UMK pada Majlis Anugerah Keusahawanan Kementerian Pendidikan Tinggi 2025 AKKPT 2025 yang berlangsung di Hilton Kuala Lumpur. UMK turut merangkul 3 lagi anugerah lain iaitu anugerah kategori perusahaan graduan terbaik yang dibenangi oleh graduan alumni UMK dari Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi FBKT Encik Syed Muhammad Hafiz Seni selaku pengasas syarikat Seni FNB. Anugerah mentor keusahawanan terbaik dimenangi oleh pengarah Center of Entrepreneurship Education and Development CEED UMK Dr. Muhammad Safwan bin Ghazali dan tempat kedua kategori perusahaan pelajar terbaik yang berjaya dibawa pulang oleh syarikat pemula pelajar iaitu Live Eternal Trading. Majlis penyampaian anugerah dan perasmian AKKPT 2025 telah disempurnakan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir. Universiti Malaysia Kelantan UMK terus memperkukuh peranannya sebagai sebuah universiti yang sangat signifikan dalam membentuk warga kerja yang bukan sahaja kompeten dan berdaya saing, malah memiliki nilai etika, disiplin protokol serta kepribadian yang unggul dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab kepada masyarakat. Jesteru pejabat pendaftar melalui bahagian pengurusan dan kecemerlangan bakat dengan kerjasama pejabat perpustakaan dan pengurusan ilmu, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan serta Institut Tadbiran Awam Negara Intan telah menganjurkan seminar etika dan protokol dalam membina imej penjawat awam berkarisma sempena Karnival Semarak Ilmu 2026. Melalui program berskala besar ini, UMK bukan sahaja memberi manfaat kepada warga universiti, malah membuka ruang kepada guru-guru, penjawat awam dan masyarakat profesional untuk meningkatkan kredibiliti, keyakinan diri serta imej perkhidmatan yang lebih berkarisma dan berintegriti. Dalam usaha memupuk masyarakat celik ilmu, berdaya fikir kritis serta mampu memanfaatkan maklumat secara beretika, Universiti Malaysia Kelantan UMK melalui Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu telah menganjurkan Karnival Semarak Ilmu 2026 selama 5 hari bermula 17 Mei hingga 21 Mei 2026. Pelbagai pengisian menarik berkonsepkan interaktif telah berlangsung di Dewan Tuanku Chancellor, Perpustakaan UMK dan Dewan Utama Kompleks Gunasama di UMK Bachok. Majlis pelancaran Karnival Semarak Ilmu 4.0 telah disempurnakan oleh Naib Kansellor UMK Datuk Profesor Insinyur Teknologis Dr. Arham Abdullah di Dewan Tuanku Chancellor UMK Bachok dengan bertemakan menyemarakkan budaya ilmu, memperkasa masyarakat madani merupakan platform yang sangat signifikan dalam memperkukuh ekosistem ilmu secara menyeluruh. Karnival Semarak Ilmu menjadi platform terbaik untuk para peserta menimba ilmu pengetahuan, menyelahkan bakat dan potensi diri serta memperluas jaringan kerjasama dan perkongsian idea. Universiti Malaysia Kelantan UMK melalui Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan FBI telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan International Institute of Advanced Islamic Study IAIS Malaysia bertempat di Ibu Pejabat IAIS di Kuala Lumpur. Menerusi kerjasama MOU ini, pihak UMK telah diberi amanah untuk menggalas tanggungjawab menterjemahkan naskah agung Laili and Majnun iaitu sebuah karya Nizami Ganjavi ke dalam bahasa Melayu. Kepakaran warga UMK sendiri telah digembleng sepenuhnya dalam inisiatif ini yang mana ia melibatkan sejumlah pensyarah sebagai penterjemah dan penyunting dengan dibantu oleh pakar rujuk bahasa Parsi. Universiti Malaysia Kelantan UMK melalui Fakulti Perubatan Veterina FPB dan Pet World International menandatangani surat hasrat LOI bagi meneroka kerjasama penting bagi kepakaran akademik dan industri khususnya dalam pembangunan hospital veterina serta fasiliti latihan klinikal di Shah Alam Selangor. Inisiatif ini merupakan satu langkah perintis dalam lanskap pendidikan tinggi dan industri veterina di Malaysia dan sebagai inisiatif pertama seumpamanya di negara ini
yang melibatkan kerjasama antara akademia dan industri dalam penerokaan pembangunan ekosistem hospital veterina antara universiti awam dan rakan industri swasta. Kerjasama bersama Pathwork International Sinar Berhad ini sebagai satu peluang yang sangat baik khususnya untuk pelajar dalam bidang perubatan veterina.